Okey, kali ini saya akan tunjukkan panduan untuk membayar bil secara online ataupun di online banking kan. Okey, kelebihan dia menjimatkan masa dan menjimatkan duit, cas parking jimatlah. Dan ketiga, cepat dan mudah untuk membayar segala bil. Contohnya bil utiliti seperti bil air, bil elektrik dan sebagainya lah. Okey, jom ikut saya bagaimana panduan tersebut. Okey, firstly online buka online banking CMB Click. Di Maybank pun boleh, di Maybank to you. Yang ni saya guna CMB Click lah, lebih praktikal, lebih masuk alam. Okey, firstly bila dah select pilih untuk pay bill ataupun bayar bil, klik pada sini, terus tekan contohnya Tenaga Nasional Berhad. Dia akan keluar lah. Okey, ni saya akan contoh untuk membayar bil air Kelantan. Okey, antik, masukkan nombor akaun bil yang terdapat di bil di sebelah atas kebiasaannya. Okey, untuk bil air Kelantan dia akan ada dua lah, masukkan dua nombor, iaitu satu nombor akaun dan kedua bil number lah. Di sebelah atas juga di bil 9531. Okey, pastikan nombor tidak tersalah ataupun tertinggal lah. Okey, masukkan jumlah. Okey, untuk nilai ni saya masukkan jumlah RM50. Okey, klik pada proceed to payment. Okey, masukkan nombor TAC code. Ni kalau ikut setting lah. Anda setting TAC mobile ataupun TAC by SMS. Okey, bila dah selesai masukkan nombor TAC mobile, klik pada confirm dan pastikanlah nombor akaun bil adalah betul dan tepat. Okey, klik pada confirm. Okey, settle, sukses. Okey, untuk itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.